Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat? Okey. Kalau kita lihat di dalam Victory World ini, ketika orang yang memiliki password, tak tahulah dia dapat hack password siapa-siapa ke, dia boleh menukar nombor telefon, boleh menukar data-data di dalam tu dan akaun anda tidak akan dapat diselamatkan. Okey. So, apa yang anda perlu buat? Di dalam Victory World ni dia ada menyiapkan 2 FA. Satu security di mana orang tidak boleh hack akaun anda. So apa buat? Kita login akaun kita dulu contohnya kan, and then kita login. Nah, dekat sini kan terus dia minta satu akses kan 2FA security yang rata-rata kalau kita dah set ni orang tak boleh lah nak dapatkan password kita. Tak dapat nak boleh login dan sebagainya. Okey. So saya dah setting benda ni, saya nak ajar macam mana untuk awak setting ya. Pertama kita nombor ini akan sentiasa berubah-ubah. Okey, dah dapat masuk. So apa anda perlu buat? Klik 3 garis di atas ni. Lepas itu klik profile. Dan scroll ke bawah. Nah, dekat sini kita kena aktifkan. So, bagaimana anda perlu buat? Download 2FA ataupun Auty lah kalau kita cakap dekat sini. Nanti saya klik AUTHY kan. Bentar. Okey, klik Google Store, klik Auty, AUTHY dan install ya. Ni penting ni ya, pada siapa? Pada mereka akaun-akaun dia pergi ke gold, ke silver. So sayangilah akaun anda. Okey sahabat. So jika ada pertanyaan bagaimana caranya, dan telefon saya lah kalau tak tahu apa-apa kan. Alright sahabat.